Di dunia muzik Malaysia, nama Rahim Ma'ruf sentiasa disebut dengan penuh hormat dan kekaguman. Beliau bukan sekadar seorang penyanyi, tetapi juga komposer dan pelakon yang telah mencipta legasi luar biasa sejak era 1980-an. Digelar sebagai bapa rock negara, Rahim menjadi simbol kegemilangan muzik rock tempatan ketika zaman keemasannya, membawa suara dan emosi yang menyentuh jiwa jutaan peminat. Kini, setelah lebih 4 dekad mengabdikan diri dalam industri seni, pada usia 70 tahun, satu pengakuan mengejutkan akhirnya terungkap. Dalam video ini, kita akan menyelami kisah di sebalik rahsia yang lama tersimpan, membuka lembaran yang mungkin tidak pernah disangka oleh sesiapa. Seiring waktu berlalu, kisah kehidupan Rahim Ma'ruf ternyata menyimpan lebih banyak daripada sekadar lagu-lagu legenda dan pentas gemilang. Di sebalik senyuman tenang dan aura karismatiknya, tersimpan satu rahsia yang selama ini dijaga rapi. Jauh daripada perhatian umum, ramai peminat hanya mengenali beliau sebagai ikon muzik. Namun tidak ramai yang benar-benar mengetahui sisi pribadinya yang paling dalam. Dalam suasana yang penuh emosi dan kejujuran, Rahim akhirnya membuka pintu kepada satu kebenaran yang mengejutkan ramai. Dengan suara yang sedikit bergetar namun tetap tegas, beliau mengakui bahawa selama ini ada seseorang yang sentiasa berada di sisinya, memberi kekuatan, ketenangan dan makna baharu dalam hidupnya. Sosok itu bukan sekadar teman biasa, tetapi seseorang yang telah mengubah cara beliau melihat dunia. Nama yang disebutnya Izzah Nur Syafiqah binti Razali, berusia 28 tahun, segera menjadi perhatian ramai. Perbezaan usia yang jauh bukanlah sesuatu yang mudah diterima oleh semua pihak, namun bagi Rahim, cinta tidak pernah mengenal angka. Beliau menggambarkan Izzah sebagai insan yang membawa cahaya ke dalam kehidupannya, seseorang yang memahami dirinya bukan sebagai legenda, tetapi sebagai manusia biasa yang juga memerlukan kasih sayang dan sokongan. Menurut Rahim, perkenalan mereka berlaku secara tidak dirancang dalam satu momen sederhana yang akhirnya mengubah segalanya. Dari perbualan ringan berkembang menjadi hubungan yang semakin mendalam, penuh dengan kepercayaan dan keikhlasan. Izzah bukan sahaja menghargai karya-karyanya, tetapi juga menerima segala kekurangan dan kelebihan beliau tanpa syarat. Apa yang lebih menyentuh hati, Rahim berkongsi bahawa di usia senja ini, beliau akhirnya menemui ketenangan yang selama ini dicari. Bukan di atas pentas, bukan dalam sorakan ribuan peminat, tetapi dalam kehadiran seseorang yang benar-benar memahami jiwanya. Setiap detik bersama Izzah digambarkan sebagai sesuatu yang tulus, jauh daripada kepura-puraan dunia glamour. Namun, pengakuan ini bukan tanpa cabaran. Rahim sedar bahawa masyarakat mungkin mempunyai pandangan yang berbeza. Ada yang menyokong, ada juga yang mempertikaikan. Tetapi, bagi beliau, keberanian untuk jujur lebih penting daripada memenuhi jangkaan orang lain. Ini adalah kisah tentang memilih kebahagiaan sendiri, walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai persepsi. Dalam setiap kata yang diungkapkan, jelas terpancar keikhlasan seorang lelaki yang telah melalui pelbagai fasa kehidupan. Dari zaman kegemilangan hingga ke saat refleksi diri, Rahim Ma'ruf kini berdiri dengan satu kebenaran yang tidak lagi ingin disembunyikan, membawa penonton menyelami kisah yang penuh emosi, konflik, dan makna yang lebih mendalam tentang cinta dan kehidupan. Di sebalik pengakuan yang menggemparkan itu, kehidupan harian Rahim Ma'ruf sebenarnya sedang melalui satu fasa yang jauh lebih sunyi dan penuh cabaran. Pada usia sekitar 70 tahun, beliau tidak lagi berada di pentas dengan sorotan lampu terang seperti dahulu, sebaliknya menghabiskan sebahagian besar masanya di rumah, memberi tumpuan sepenuhnya kepada pemulihan kesihatan selepas satu insiden perubatan yang serius. Pada penghujung Mac 2023,
Rahim dikejutkan dengan keadaan kesihatan yang kritikal apabila beliau terpaksa menjalani pembedahan otak bagi mengeluarkan cecair yang terkumpul, dipercayai akibat komplikasi daripada penyakit tekanan darah tinggi. Berita ini mengejutkan ramai pihak, terutama para peminat yang selama ini mengenali beliau sebagai figura yang kuat dan penuh tenaga di atas pentas. Detik itu menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya, memaksa beliau memperlahankan rentak kehidupan yang selama ini begitu aktif. Selepas menjalani rawatan intensif di Unit Rawatan Rapi (ECU) di Hospital Sungai Buloh, keadaan beliau beransur stabil, namun perjalanan untuk pulih sepenuhnya bukanlah sesuatu yang mudah. Pada Mei 2023, Rahim akhirnya dibenarkan pulang ke rumah, tetapi itu hanyalah permulaan kepada satu proses pemulihan yang panjang dan penuh kesabaran. Kini, hari-harinya diisi dengan rutin yang sangat berbeza daripada kehidupan glamour yang pernah dilaluinya. Beliau menjalani sesi fisioterapi secara berkala untuk memulihkan kekuatan tubuh dan keupayaan bergerak. Selain itu, terapi pertuturan juga menjadi sebahagian penting dalam proses pemulihan kerana keupayaan suaranya turut terjejas akibat komplikasi yang dialami. Setiap langkah kecil yang dicapai merupakan satu kemenangan besar bagi dirinya dan keluarga. Menurut anak perempuannya, Jasmine Raihan, proses pemulihan ini memerlukan masa yang panjang serta sokongan emosi yang kuat. Keluarga menjadi tonggak utama dalam menjaga dan memberi semangat kepada Rahim. Mereka memastikan persekitaran yang tenang dan selesa agar beliau dapat berehat sepenuhnya tanpa gangguan yang berlebihan. Malah, kunjungan daripada rakan-rakan dan kenalan juga dihadkan buat sementara waktu demi menjaga kestabilan kesihatannya. Dalam suasana yang lebih tenang ini, kehadiran Izzah Nur Syafiqah turut memainkan peranan yang tidak kecil. Di saat tubuhnya lemah dan semangatnya diuji, Rahim tidak lagi bersendirian. Sokongan, perhatian dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Izzah menjadi sumber kekuatan baharu yang membantu beliau terus bertahan melalui hari-hari sukar. Hubungan mereka kini bukan sekadar kisah cinta, tetapi juga tentang saling menjaga dan menguatkan antara satu sama lain dalam keadaan yang paling mencabar. Sejak kejadian tersebut, Rahim hampir tidak lagi muncul di khalayak ramai atau terlibat dalam sebarang persembahan. Dunia hiburan yang pernah menjadi nadi hidupnya kini digantikan dengan ruang peribadi yang lebih sunyi, namun penuh makna. Walaupun begitu, sokongan daripada peminat tidak pernah pudar. Doa, kata-kata semangat dan ingatan terhadap jasa beliau dalam industri muzik terus mengalir tanpa henti. Rakan-rakan artis juga tidak ketinggalan menunjukkan solidariti mereka, menghargai segala sumbangan Rahim sepanjang karirnya. Dalam diam, gelombang kasih sayang ini menjadi satu kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat dirasai oleh beliau dan keluarga. Ia seolah-olah mengingatkan bahawa walaupun beliau kini jauh dari pentas, tempatnya di hati peminat tetap tidak tergantikan. Di antara perjuangan fizikal dan emosi yang sedang dilalui, Rahim Maarof kini berada dalam satu perjalanan yang sangat peribadi. Perjalanan untuk kembali bangkit, bukan sebagai legenda yang berdiri megah di atas pentas, tetapi sebagai seorang manusia yang sedang belajar untuk menghargai setiap detik kehidupan dengan cara yang baharu. Kisah Rahim Maarof dan Izzah Nur Syafiqah bukan sekadar cerita tentang cinta biasa, tetapi tentang dua jiwa yang bertemu dalam waktu yang tidak disangka, saling melengkapi di saat kehidupan sedang diuji. Dalam dunia yang sering cepat menilai dan menghukum, mungkin inilah masanya untuk kita melihat kisah ini dengan hati yang lebih terbuka, penuh empati dan kasih sayang. Perbezaan usia, latar belakang dan perjalanan hidup bukanlah penghalang jika dua insan benar-benar ikhlas dalam perasaan mereka. Apa yang lebih penting adalah bagaimana mereka saling menyokong, terutama ketika berdepan dengan cabaran besar
seperti ujian kesihatan yang dialami Rahim. Di saat ramai mungkin menjauh, Izzah tetap setia berada di sisi, membuktikan bahawa cinta sejati bukan hanya hadir di waktu bahagia, tetapi juga diuji dalam kesusahan. Sebagai penonton dan peminat, kita mempunyai pilihan untuk menghakimi atau untuk memahami, untuk menyebarkan keraguan atau untuk menyebarkan doa dan harapan yang baik. Sokongan kecil daripada kita semua sebenarnya membawa makna yang besar kepada mereka yang sedang melalui fasa sukar dalam hidup. Kata-kata yang baik, doa yang tulus dan sikap yang penuh belas ihsan mampu menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Bayangkan jika kisah ini berlaku dalam kehidupan kita sendiri atau orang yang kita sayangi. Pastinya kita juga mengharapkan penerimaan, bukan penolakan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menyokong Rahim dan Izzah, mendoakan kebahagiaan mereka serta memberi ruang untuk mereka menjalani kehidupan dengan tenang dan penuh cinta. Jika anda tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa untuk menunjukkan sokongan anda. Tekan butang like sebagai tanda anda menghargai kisah penuh emosi ini. Kongsikan, share kepada rakan-rakan agar lebih ramai dapat mengambil pengajaran dan melihat dari sudut yang lebih positif. Dan yang paling penting, subscribe kepada saluran ini untuk terus mengikuti kisah-kisah menarik, menyentuh hati dan penuh inspirasi seperti ini. Setiap sokongan anda bukan sahaja membantu saluran ini berkembang, tetapi juga menjadi satu suara kebaikan yang menyebarkan kasih sayang kepada lebih ramai orang. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada komuniti yang memilih untuk memahami, menghargai dan menyokong dengan penuh keikhlasan.